Assalamualaikum semua, apa khabar? Pada kali ini bertemu kembali bersama dengan Ustazah Nursia, Pendidikan Islam tahun 4 yang bertajuk Travelog Ilmu. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada kali ini, mari kita lihat standard kandungan 7.3 mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman bahasa Inggeris secara beradab dan istiqamah. Manakala standard pembelajaran pula ialah 7.3.1 iaitu mengenal perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. 7.3.2 pula ialah membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah murid dapat mengenal perkataan pinjaman bahasa Inggeris daripada teks berdasarkan sebutan. Yang kedua, murid dapat membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris daripada teks berdasarkan sebutan. Mari kita rujuk buku teks muka surat 71. Jom baca bersama dengan Ustazah. Pada cuti hujung minggu lepas, saya dan keluarga telah mengambil peluang untuk bercuti ke beberapa tempat menarik. Semasa dalam perjalanan, kami singgah di restoran Faza. Ayah telah memilih makanan kegemaran kami. Antara menu pilihan kami termasuklah pizza, spaghetti, sosis dan pasta. Minuman pilihan kami pula jus strawberry. Kami menikmati makanan dengan penuh selera. Sebelum pulang, ibu sempat memesan 2 burger daging dan 2 sandwich untuk bekalan perjalanan kami. Perjalanan kami diteruskan ke destinasi yang lain. Murid-murid boleh ulang baca semula apa yang dibaca oleh Ustazah sebentar tadi. Dalam petikan teks tadi terdapat banyak perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Mari kita sebut semula perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam teks tersebut. Pada teks tersebut terdapat beberapa perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Terdapat beberapa menu makanan yang berkaitan dengan perkataan tersebut. Antara perkataan tersebut ialah pasta, restoran, pizza, spaghetti, sandwich, burger dan destinasi. Kita lihat gambar yang pertama. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Murid nampak gambar tersebut? Ini adalah gambar burger. Mari eja bersama dengan Ustazah ejaan burger. Ba, waw, ra, ga, ra. Burger. Yang kedua ialah sosis. Sin, waw, sin, ya, jim. Sosis. Ulang semula, murid-murid. Sin, waw, sin, ya, jim. Sosis. Gambar ketiga ialah salad. Sin, alif, lam, dal. Salad. Sin, alif, lam, dal. Salad. Seterusnya ialah pizza. Fa, ya, zai, alif. Pizza. Fa, ya, zai, alif. Pizza. Mari mengeja bersama Ustazah. Menu makanan seterusnya ialah steak. Sin, ta, ya, kaf. Steak.
Ulang semula. Sin, ta, ya, kaf. Stick. Spaghetti. Sin, fa, alif, ga, ya, ta, ya. Spaghetti. Sin, fa, alif, ga, ya, ta, ya. Spaghetti. Macam mana pula ejaan sandwich? Sin, nun, dal, waw, ya, ca. Sandwich. Sin, nun, dal, waw, ya, ca. Sandwich. Mari kita lihat menu makanan seterusnya. Makaroni. Murid-murid suka makan makaroni? Mari kita ejaan makaroni. Mim, alif, kaf, alif, ra, waw, nun, ya. Makaroni. Mim, alif, kaf, alif, ra, waw, nun, ya. Makaroni. Lasagna. Lam, alif, sin, ga, nun, alif. Lasagna. Lam, alif, sin, ga, nun, alif. Lasagna. Murid-murid nampak gambar seterusnya? Gambar apakah tersebut? Ustazah pun suka makan pasta. Okey, mari kita ejaan pasta. Fa, sin, ta, alif, pasta. Fa, sin, ta, alif, pasta. Seronok tak kita belajar hari ini? Pada hari ini kita dapat mengenal dan membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang terdapat dalam teks. Murid-murid juga boleh berjumpa dengan berbagai perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jom kita buat latihan bersama dengan Ustazah. Okey, berdasarkan kepada latihan tersebut, cuba lihat dan baca serta senaraikan gambar tersebut dengan tulisan Jawi yang terpapar di dalam gambar tersebut. Okey, saya harap murid-murid dapat menjawab dengan baik. Semoga perkongsian pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua murid. Saya harap murid dapat mengulang kaji pelajaran ini. Semoga kita berjumpa kembali pada masa akan datang. Bye. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Ustazah Nursia.